Pada suatu hari, ketika Amir ingin pulang ke rumah, Amir ternampak sebatang pokok bergerak-gerak. Kenapa pokok ni bergerak sendiri? Oh ya, Amir teringat dia telah mempelajari sesuatu di sekolah hari ini. Anginlah yang menggerakkan pokok tadi. Angin ialah udara yang bergerak. Antara kesan angin yang membantu kehidupan manusia ialah angin dapat menerbangkan layang-layang. Angin dapat menggerakkan kapal layar. Angin juga mengeringkan pakaian kita. Dan angin dapat menggerakkan kincir angin. Sekian, terima kasih.